Okay guys, hari ini saya nak kenalkan satu restoran yang murah, sedap dan banyak lauk. Siap air balang murah atau boleh refill 4 jenis air balang. So restoran dia dekat Lumut. Okay, restoran di Warisan. Jom kita tengok kat dalam. Ni signboard dia. Dia betul-betul berhadapan dengan laut lah, air laut dekat sebelah depan sana. Kami boleh mancing, so kebetulan bolehlah singgah dekat restoran ni. Jom kita tengok apa ada dekat dalam. Sampai-sampai je kat sini dah ada semua. Ada semua menu. Ni ambil tempat nasi campur. Ni dia ada ayam panggang. Ayam panggang, dia ada keli bakar, dia ada pari, talapia. Okey, kita tengok. Ni sambal belacan, ikan bakar asam. Ni apa, perut lembu kot. Acar nanas, sup, kari ikan masin, kari kepala ikan, ini kari pari kot. Kari telur ikan. Dia ada daging bakar, kerang, ayam, udang, sotong kari. Ni saya punya favourite. Ayam crispy crispy dengan ayam goreng. Kita ada telur kari semua jenis. Ini semua kari lah, kari patin, pari. Kita ada banyak pari. So sup ikan keli dia tak keluar lagi. Ni semua jenis lauk dia. Ni bahagian section ulam-ulam dia, ada bendi, petai, apa ni, pucuk, gajus. Alamak, ni tak tahulah. Macam-macam lah, kacang botol, salad, timun, banyak kombis banyak benda tak tahulah guys. So kita ada nugget, sausage. Itu ada nasi ayam. Ni air balang dia. Air balang dia boleh refill. Dia ada 4 jenis. Rin, tengah refill Rin. Boleh refill Kita boleh campur juga. Berapa ringgit tadi air balang? Lupa lah. Tak ingat. Kami tak ingat. Tapi murah lah. Si ayam semua. Ayam double, telur, air refill baru RM16 ke. Tapi saya dah makan. Saya dah makan tadi. Dah habis. Ni kami makan tadi. Tak sempat nak review. Kami dah habis makan guys. Walah. Okay guys, jumpa anda di episod akan datang. Zas.